Okey, sekarang ni Cap nak cari 2 ke 3 orang untuk jadi tester kepada Capnova version 9. Nak tengok macam mana beza Capnova version 9 dan juga version yang kita pakai sekarang. Ini contoh dia. So sekarang ni ada 2 MT5 yang Cap tengah running sekarang. Satu iaitu yang ini Cap namakan sebagai V.1.8.9 and ini yang sekarang lah yang kita tengah cuba nak upgrade tapi dalam fasa testing. Dan ini adalah yang current. Kalau kita tengok history, last trade yang current sekarang adalah 25 hari bulan 6 2026. Tapi yang latest last trade dia adalah 29 hari bulan 6 2026. Hari ni adalah 29 hari bulan 6 2026. Video ni direkod pada 29 hari bulan 6 2026. So apa beza version yang awak semua pakai sekarang dengan version yang terbaru ni tapi dalam testing beta adalah dari sudut polisi robot tu sendiri. Macam Cap cakap sebelum ni, dia ada agentic. So dia akan sesuaikan polisi robot tu dalam keadaan market semasa. Habis sekarang market dia dah tak terlalu volatile macam bulan 1 bulan 2 itu. So polisi dia akan longgar sedikit berdasarkan data-data daripada AI kita. So dilonggarkan, dia tak adalah longgar sangat. Dia akan longgarkan berdasarkan keadaan semasa. So saya nak cari dalam mungkin 5 ke 10 orang untuk guna beta testing ni. And of course tolong bagi feedback dekat Cap. Apa yang awak nampak perbezaan di antara yang terbaru ni dengan yang kita pakai sekarang. Saya tak boleh nak open pada semua lagi sebab benda ni dalam keadaan testing. Bila testing kita pun tak tahu seberapa berisikonya version baru ni. So kita perlukan dalam 10 orang responden. Itu pun paling maksimum lah. Tak nak ramai-ramai sangat. Mana yang belum tahu lagi, sekarang ni Cap dah start busy sikit nak develop version baru ni. And of course dia ada beberapa percubaan untuk kita masukkan elemen baru. Tapi elemen baru ni of course lah, kadang dia makan bagi result robot tu lebih teruk daripada version sekarang. So responden ni lah saya perlukan dalam 10 orang untuk kita apply elemen-elemen baru dan kita akan pilih mana yang result yang terbaik. Kalau korang nak DM Cap sekarang and bagi nombor account trading, Cap akan bagi file dan juga license key. Jumpa nanti.